pada juzuk yang ke-28 daripada surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maknanya ataupun terjemahannya adalah Allah Ta'ala menyatakan tentang tidaklah diuji seorang mukmin itu dengan suatu musibah melainkan dengan izin Allah Ta'ala, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dia akan diberikan suatu yang dipanggil sebagai yahdi qalbah. Kita tengok Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Ma'alimut Tanzil menyatakan bahawa satu sudut menarik tentang perkataan yahdi qalbah itu. Perkataan yahdi, dia punya kata akar adalah huda ataupun hada, yang membawa makna petunjuk. Tetapi apabila digandingkan dengan kalimah hati, dia menjadi hati yang tenang. Kenapa? Kerana hati yang mana mempunyai petunjuk, dia akan menjadi hati yang tenang. Hati yang tahu dia nak pergi ke mana, dia akan menjadi tenang. Macam mana nak mempunyai keadaan macam ni? Allah Ta'ala berikan syaratnya, iaitu wa man yu'min billah, orang yang mana beriman kepada Allah. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah menyatakan bahawa perkataan beriman kepada Allah berakarkan kepada percaya dan juga memberi maksud kepada keamanan. Maknanya orang yang percaya kepada Allah, dia tahu Allah Ta'ala tentukan yang terbaik untuk dia. Dia tahu juga kalau dia percaya kepada Allah, dia akan merasa aman. Orang ni akan mendapat hati yang tenang. Jadi kalau kita lihat banyak musibah dalam hidup kita, ada banyak benda yang berlaku, kita kata bahawa laluilah musibah itu dengan hati yang cekal, dan kemudian sulami hati yang cekal itu dengan tak lain tak bukan percaya kepada Allah. Allah uji kita untuk menjadikan kita ni seorang yang lebih kuat. Allah Ta'ala tidak uji melainkan untuk kebaikan kita bersama.